Apakah kelebihan selawat kepada Nabi? Mana lebih afdal selawat pada Nabi daripada doa selepas solat? Selawat kepada Nabi dengan berdoa, apa kelebihannya? Kena faham, doa ialah kita minta kepada Allah. Okey? Selawat pun kita minta kepada Allah, sama. Beza dia sikit je. Selawat, kita doa, kita minta kepada Allah beri kebaikan kepada kita. Okey? Doa kita minta kepada Allah beri baik kepada kita. Adapun selawat, kita minta kepada Allah supaya beri baik itu kepada Nabi. Ada beza tak? Ini dua-dua itu perlu. Tak usah nak buat aceh-aceh. Dia bukan piyah dengan sokok. Piyah sokok lain. Hari ni kita pakai piyah, minggu depan pakai sokok tu lain. Jadi jangan buat gitu. Bulan ni kita doa je tak ada selawat, bulan depan pula selawat. Kalau buat lagu tu, ada masa kita berdoa, ada masa kita selawat. Lebih-lebih lagi kalau kita mulakan doa itu dengan selawat, lebih molek. Lebih lagi mudah makbul ialah doa yang ada selawat. Doa kita minta dengan Allah kebaikan supaya dapat kebaikan itu kepada kita. Adapun selawat kita minta kepada Allah kebaikan itu diberi kepada Nabi. Okey?